Assalamualaikum. Salam sejahtera sahabat-sahabat Atuk Pam sekalian. Atuk dengan cucu ni mendapat kejutan. Tengah duk berehat pagi pukul 9.30. Ada pring bunyi kat luar. Hon. Rupanya sahabat datang. Sahabat datang bawa tereng. Bawa dia bawa ni hadiah sempena hari raya. Jadi itu dia makan anak cucu lah ni sempena hari raya. Tengok, selamat hari raya Aidilfitri. Selamat hari Aidilfitri. Ni. Jadi dia bagi hadiah lah hari raya kan. Sebab kita sama-sama seronok buat kerja apa semua tu sukacita dekat bulan tu. Jadi dia bagi hadiah. Jadi tu tengok. Kita buka mah. Kita buka. Yang cucu tak sabar-sabar nak makan. Mentang-mentang tak puasa. Tak boleh. Simpan. Koyak ni. Dia. Pelan-pelan kita tu. Tu dia. Macamnya Ultraman tu. Okey, yang pertama. Wah, melekat. Allah. Wih, semua melekat. Oh, dia bugam. Okey. Ui. Dia lah dia bagi tak mau bagi terbalik kan. Yo. Ya, oh ni ah. Okey, yang pertama. Bird nest drink. Oh, dia bird nest drink. Ni yang kedua. Ni dia. Bird nest drink juga. Okey, yang ketiga ni apa dia ni? Prune. Tu dia Dia bubur gam. Macam nak wuish. Ya Allah. Tak apa tengok keluar yang lain tu. Yang lain tu. Ni. Ni apa dia? Oh ni dia punya bunga dia. Coba. Tu dia. Macam biskut. Ni apa ni? Royal. Selamat Hari Raya Premium. Semua pelekat. Tu dia Ish. Asyik kan? Kita pula puasa tak kuat. Buka lu. Bukan bunga. Tempat pasu bunga apa dah? Lihat tu bukan? Kita tengok ni. Tempat. Oh ni tempat bubur bunga vas. Bunga. Ini vinegar. Ni cuka. Cuka kurma. Wah ni Atuk pun tak nak makan cuka kurma ni. Kan ni boleh rasa lah. Cuka kurma. Tu dia bukam. Ish. Dahsyat. Tengah korek. Tak tahu nak buka mana lu. Ni boleh kot. Ish. Wajar macam nak post Sabah Sarawak. Boleh tak? Ya. Okey, siap tangan lebih. Okey, kita buka belakang pula. Okey. Ini dia. Pisau. Sampai. Dia. Ni. Dia nama ni. Austin. Coklat. Tengok lagi. Tu dia. Ni apa ni? Nyonya pineapple cookies. Oh ni macam apa nama tu? Tak nanas. Dia. Okey. Sekejap. Tunjuk mak. Mana? Tengok ni. Tak nanas. Ni tu obat. Allah.
Di sini. Jadi. Wow. Ini yang bagi kan. Ini macam Aladdin punya ni. Elman. Ya. Allah. Elman. Ada ni dah. Ni. Tak apa. Tu. Ada aku. Nanti kita tengok. Ni. Pelan-pelan pengen nak keli. Oh, ni colour lah. Dah keli. No. Ferrero Rocher pun ada semua ada. Tu dia. Pelan-pelan kita tengok. Dia ni. Jangan duk keli. Kita makan kat makan. Ni dah. Ni. Tiramisu. Dia. Sini, Dik. Sini. Tak boleh. Yang ni. Sini. Dan bahan belakang. Dia bubuh gam. Tu dia boleh buat. Tu. Bukan. La ilah Allah burung dia makan lut Hei. Putih. Kacang hijau tak ada, putih. Biskut je. Potong dia. Kuat dia. Ui, makan. Dia. Tu dia. Tak apa dua-dua, betul dua-dua. Okey. Wah, okey. Ini dah keluar 3 sekali. Regam. 3 sekali. Ini apa ni? Ni medium age minimum date. Oh ni, kurma. Lepas tu ni, coklat. Coklat ke biskut? Selamat Hari Raya. 2 jenis biskut. Dia. Ini coconut cookies. Kita semua hak ni yang aku suka. Coconut cookies. Okey. Buka ni pula. Woi. Kat. Coklat cookies. Ui. Betul. Ni. Okey. Dia nak bagi kemas kan, jangan jatuh-jatuh. Lepas tu dia gam kuat. Ferrero Rocher satu. Ni coconut cookies satu. Ni Ferrero Rocher lagi. Belakang ni ada biskut lagi. Prunes. Oh, prune. Buah prune. Prune. Okey. Jadi tuan-tuan boleh nampak lah Ini buah prune. Dan prune. Ini baru rotias lagi. Ini prunes. Oh, Mama. Oh ni. Ni Ini macam prune dengan vitamin. Dia minum sedap, bagus. Jadi tuan-tuan tengok. Terima kasihlah Atuk ucapkan kepada sahabat Atuk ni. Sempena Hari Raya bagi ni. Saya nak tengok sonok kan. Makan ramai-ramai. Jadi Atuk harap tahun depan dapat banyak lagi ya. Jadi kita siapa-siapa main rumah Atuk buka Hari Raya, kalau sempat makan kita makan. Kalau tak sempat, cucu Atuk makan dulu habislah. Okey. Jadi hari ni hari yang puasa ke-21 lah. Lagi 9 hari lagi mungkin kita raya. Jadi Atuk harap dengan suasana yang macam ni kan. Malah kita sama-sama tu maaf-maafan lah. Atuk minta ampun banyak pada tuan-tuan sekalian. Kalau ada kesilapan apa-apa, dan mungkin memang ada silap tu dalam masa berucap, bercakap dan berkongsi, kerana salah ke semua. Atuk minta ampun dan maaf. Jadi kita berhenti dekat ni dulu. Pasal ni ada sahabat ramai ni macam-macam. Okey. Jadi Assalamualaikum. Bye bye.